salam sejahtera yang dihormati pensyarah Encik Putra bin Abdul Ghani serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tugasan bertajuk Pendidikan Keselamatan berkaitan keracunan makanan. Topik ini sangat penting kerana keracunan makanan boleh berlaku di mana-mana, termasuk di sekolah, di kantin maupun di rumah. Sebagai bakal guru, kami perlu memahami bagaimana untuk mengurus, mencegah dan memberi pendidikan keselamatan kepada murid-murid agar mereka lebih peka dan bertanggungjawab terhadap kesihatan diri. Sebelum saya meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, Adam Iskandar bin Nur Alam. Yang kedua, Fernanda Ana Agustin. Dan yang ketiga, saya sendiri, Nur Amy Hazrin Faraliana binti Ismail. Setiap ahli memainkan peranan masing-masing dalam menyiapkan tugasan ini, termasuk penyediaan slide, pencarian maklumat dan penyusunan isi pembentangan. Dengan itu, kami akan teruskan ke bahagian seterusnya. Sebelum saya meneruskan pembentangan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang ahli. Yang pertama, Adam Iskandar bin Nur Alam. Yang kedua, Fernanda Ana Agustin. Dan yang ketiga, saya sendiri, Nur Amy Hazrin Faraliana binti Ismail. Setiap ahli memainkan peranan masing-masing dalam menyiapkan tugasan ini, termasuk penyediaan slide, pencarian maklumat dan penyusunan isi pembentangan. Dengan itu, kami akan teruskan ke bahagian seterusnya. Seterusnya, kita lihat pada tajuk kertas kerja, iaitu Pengurusan Krisis Keracunan Makanan di Sekolah Kebasaan Maras bagi tahun 2025. Kertas kerja ini disediakan bagi memastikan pihak sekolah mempunyai prosedur yang jelas dan teratur sekiranya berlaku insiden keracunan makanan. Baiklah, kita lihat kepada pendahuluan kertas kerja. Keselamatan pelajar merupakan tanggungjawab utama pihak sekolah. Insiden keracunan makanan sering dilaporkan melibatkan pelajar akibat pengambilan makanan yang tercemar di kantin sekolah ataupun makanan sudah luput tarikhnya yang dibeli di koperasi. Kejadian ini boleh menjejaskan kesihatan pelajar serta reputasi sekolah jika tidak ditangani secara sistematik. Justeru, kertas kerja ini disediakan bagi mempericikan tanggungjawab dan accountability pentadbir serta guru dalam memastikan keselamatan pelajar terjamin serta menerangkan prosedur pengurusan krisis apabila berlaku kes keracunan makanan di sekolah. Nama program ini merupakan Pengurusan Krisis Keracunan Makanan di Sekolah Kebasaan Maras. Tujuan program ini memberi pendedahan kepada murid, guru dan pengendali makanan tentang langkah pencegahan, pengurusan serta tindakan segera yang perlu diambil sekiranya berlaku kes keracunan makanan di sekolah. Objektif program ini juga memberi pendedahan kepada warga sekolah tentang punca dan langkah pencegahan keracunan makanan. Seterusnya, melatih guru dan murid bertindak secara teratur semasa menghadapi situasi krisis keracunan makanan. Yang terakhir, membentuk budaya sekolah yang mengutamakan kebersihan, keselamatan makanan dan kesihatan diri. Okey, jadi kita akan teruskan kepada rasional bagi program ini untuk diadakan di Sekolah Kebasaan Maras. Okey, rasional yang pertama iaitu 5.1, menanggani isu peningkatan kes keracunan makanan di sekolah rendah akibat pengendalian makanan yang tidak selamat. Rasional yang kedua, 5.2, menyokong aspirasi KPM iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dalam mewujudkan sekolah selamat dan sihat. Rasional yang ketiga iaitu 5.3, memupuk kerjasama antara pihak sekolah, ibu bapa dan agensi kesihatan dalam memastikan kesejahteraan dan keselamatan murid. Seterusnya, kita akan pergi kepada matlamat program ini diadakan iaitu membentuk budaya keselamatan makanan secara menyeluruh di sekolah rendah melalui penlibatan semua pihak bagi memastikan kesejahteraan dan kesihatan murid terjamin. Okey, bagi tarikh untuk diadakan program ini di Sekolah Kebasaan Maras iaitu kami memilih iaitu 20 November 2025 iaitu pada hari Khamis. Masa pula kami memilih pada pukul 8 pagi hingga 12.30 hari.
Dan program ini bertempat di Dewan Sekolah Kebangsaan Maras. Okey, 10.0 iaitu sasaran program. Sasaran program ini kami mensasarkan semua warga sekolah dialu-alukan untuk menyertai program ini. Termasuk pelajar, staf-staf yang bertugas, cikgu-cikgu, guru besar dan sebagainya. Pengelolaan 11.0 pengelolaan. Jadi pengelola yang program ini akan dikelolai oleh unit jawatan kuasa keselamatan dan kesihatan sekolah. Okey, kita akan teruskan dengan slide seterusnya iaitu 12.0 Carta Organisasi Ahli Jawatankuasa. Okey, pengurusi. Pengurusi ialah Puan Nur Faridah binti Abdullah selaku Guru Besar Sekolah Kebangsaan Maras. Seterusnya naik pengurusi Puan Hayati binti Abdullah selaku Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Dan seterusnya setiausaha iaitu Encik Daus bin Mamat selaku Guru Penyelaras ataupun lebih dikenali sebagai Guru Pendidikan Kesihatan. Seterusnya Bendahari Encik Azlan bin Kamal selaku Penolong Guru Penyelaras. Ahli Jawatan Dokumentasi Puan Sarah binti Zamri, Ahli Jawatan Kuasa PA System Encik Zaim bin Zakaria, EJK Persiapan Tempat, Puan Husna binti Amar, EJK Sijil dan Cendera Hati, Encik Amirul bin Osman, EJK Makanan Tetamu Jemputan, Puan Syuhada binti Zaki. Okey, slide seterusnya. 13.0 Tugas Organisasi Jawatan Kuasa. Okey, bagi jawatan kuasa pengerusi, beliau akan memimpin keseluruhan pengurusan krisis, membuat keputusan penting termasuk arahan kecemasan, menjadi jurucakap sekolah dan menguruskan laporan akhir. Bagi jawatan kuasa Puan Hayati binti Abdullah, beliau akan menguruskan operasi di lapangan semasa krisis, menyusun komunikasi antara guru, murid dan ibu bapa, mengawal keselamatan kawasan dan pergerakan murid. Bagi jawatan kuasa setiausaha, beliau akan menyediakan semua dokumentasi, program dan laporan insiden. Beliau akan menghubungi pihak kesihatan iaitu Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Terengganu. Seterusnya, beliau juga akan mengumpul data, simptom dan tindakan rawatan. Bagi jawatan kuasa bendahari, beliau akan menyediakan dan mengurus pengurusan program, menyimpan rekod perbelanjaan yang teratur, mengurus dana kecemasan jika diperlukan. Bagi jawatan kuasa ahli dokumentasi, beliau akan menyediakan laporan bergambar selepas program, mengumpul bahan dokumentasi. Bagi EJKPA System, beliau akan memastikan semua peralatan audio berfungsi sebelum program bermula. Bagi EJK Persiapan Tempat, beliau akan menyusun atur, kerusi dan pentas mengikut lokasi program. Beliau juga akan menyediakan hiasan ruang seperti banner dan poster. Bagi EJK Sijil dan Cendera Hati, beliau akan menyediakan sijil kepada peserta dan cendera hati kepada penceramah. Bagi EJK Makanan Tetamu Jemputan, beliau akan menempah makanan dan minuman yang sesuai untuk tetamu jemputan. Okey, slide seterusnya 14.0 iaitu tentatif program. Okey, masa daripada pukul 8 hingga 8.30 pagi, ketibaan dan pendaftaran peserta. 8.30 hingga 9 pagi, ucapan aluan dan perasmian guru besar. 9 hingga 9.30 pagi, taklimat keselamatan makanan Pegawai Kesihatan Daerah Kuala Terengganu. 9.30 hingga 10 pagi, ceramah berkaitan tentang makanan selamat murid sihat. 10 hingga 10.30 pagi, rehat dan jamuan ringan. 10.30 hingga 10.45 pagi, tayangan video kesedaran mengenai isu keracunan makanan. 10.45 hingga 11.30 pagi, simulasi krisis keracunan makanan. 11.30 hingga 12.30 hari, kuis interaktif kesihatan. 12 hingga 12.30 hari, majlis penutupan dan penyampaian sijil serta cendera hati dan sesi bergambar. 12.30 hari, aktiviti tamat dan bersurai. Okey, slide yang seterusnya 15.0 Anggaran Pembelanjaan Program. Okey, program ini menyeraikan beberapa perkara yang akan dipertimbangkan untuk menelan kos pembelanjaan, iaitu yang pertama, sijil dan cenderamata iaitu menelan kos sebanyak RM150, banner dan poster sebanyak RM100, bahan cetakan sebanyak RM50, jamuan ringan RM120, bahan latihan dan simulasi RM80.
Jumlah keseluruhannya menelan perbelanjaan program ini ialah RM500. Seterusnya, 16.0. Carta alih pergerakan semasa keracunan makanan jika berlaku di sekolah kebangsaan Maras. Okey. Carta alihnya ialah pelajar akan mengalami simptom seperti muntah, cerek-berek dan batuk. Seterusnya, guru bertugas akan dimaklumkan bahawa keadaan dan situasi murid. Seterusnya, pentadbir akan dihubungi untuk tindakan selanjutnya. Pegawai kesihatan daerah dan klinik akan dihubungi untuk tujuan dan tindakan yang selanjutnya. Seterusnya, pelajar akan dirawat di klinik atau hospital berdekatan. Laporan akan disediakan bagi memudahkan kerja pegawai kesihatan daerah untuk memeriksa, meneliti kebersihan kantin sekolah. Seterusnya, tindakan susulan dan audit keselamatan akan dijalankan. Baiklah, saya Fernanda Anna Agustin akan meneruskan pembentangan ini. Pengurusan krisis keracunan makanan dalam pendidikan keselamatan, iaitu prosedur kecemasan. Guru perlu terlebih dahulu mengenal pasti simptom keracunan seperti muntah, cirit-berit dan pening. Setelah simptom dikenal pasti, guru yang bertugas hendaklah segera menghubungi pentadbir sekolah atau pejabat kesihatan daerah PKD untuk mendapatkan bantuan lanjut. Murid yang terlibat perlu dibawa segera ke bilik rawatan atau ke klinik berhampiran bagi mendapatkan pemeriksaan. Guru juga wajib mencatat maklumat penting seperti nama murid, kelas serta jenis makanan yang dimakan bagi membantu siasatan. Guru perlu melaksanakan pengasingan makanan yang disyaki tercemar untuk siasatan lebih lanjut oleh pihak kesihatan. Pengurusan yang kedua ialah kesediaan kecemasan. Pihak sekolah hendaklah menyediakan kit pertolongan cemas yang lengkap dan senarai hubungan kecemasan seperti nombor telefon ibu bapa murid untuk dihubungi semasa berlaku kecemasan. Latihan simulasi atau praktikal berkaitan pengurusan keracunan makanan juga perlu dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali setahun bagi memastikan semua warga faham tindakan yang harus diambil. Pengurusan yang ketiga ialah komunikasi dengan pihak berkuasa. Pihak sekolah hendaklah segera memaklumkan kejadian kepada Pejabat Kesihatan Daerah (PKD), Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta ibu bapa murid yang terlibat. Setelah insiden terkawal, pihak sekolah perlu menyediakan laporan kejadian dengan lengkap termasuk cadangan langkah pencegahan bagi mengelakkan kejadian sama daripada berulang. Tanggungjawab pentadbir dan guru sekiranya berlaku isu keracunan makanan. Tanggungjawab pentadbir sekolah yang pertama ialah kawalan bahan mentah atau masakan. Pentadbir sekolah hendaklah memastikan bahan mentah dan makanan yang digunakan di kantin disimpan dengan selamat. Mereka perlu menyediakan senarai semakan keselamatan dapur dan ruang penyediaan makanan. Pentadbir sekolah juga perlu memastikan cara penyediaan makanan dalam keadaan yang bersih dan selamat. Pentadbir sekolah hendaklah memeriksa kawasan kantin jika mempunyai makhluk perosak seperti tikus dan lalat. Tanggungjawab pentadbir sekolah yang kedua ialah laporan kemalangan atau insiden. Pentadbir sekolah perlu menyediakan laporan rasmi kepada Pejabat Kesihatan Daerah (PKD) dan Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dalam tempoh 24 jam jika berlaku insiden keracunan makanan. Tanggungjawab pentadbir sekolah yang ketiga ialah penyiasatan kemalangan. Pentadbir sekolah hendaklah menubuhkan jawatankuasa penyiasatan keracunan makanan untuk mengenal pasti punca kejadian. Pentadbir sekolah juga perlu menjalankan audit kebersihan dan keselamatan kantin. Tanggungjawab pentadbir sekolah yang keempat ialah laporan pemeriksaan keselamatan. Pentadbir sekolah perlu mengemukakan laporan berkala hasil pemeriksaan kebersihan kantin kepada pihak berkuasa kesihatan. Seterusnya, tanggungjawab guru yang pertama ialah accountability terhadap keselamatan pelajar. Guru perlu memastikan pelajar tidak membeli makanan luar yang tidak dijamin kebersihannya. Guru juga perlu menjalankan pemantauan semasa waktu rehat atau aktiviti luar.
Guru hendaklah menasihati murid sebagusnya membawa bekal makanan dari rumah yang lebih terjamin kesihatannya. Tanggungjawab guru yang kedua ialah garis panduan pematuhan standard operasi (SOP). Guru perlu mengikuti SOP pengurusan kes keracunan makanan yang dikeluarkan oleh KPM dan KKM. Guru hendaklah mengambil tindakan awal seperti memberi bantuan kecemasan, first aid, dan melaporkan segera kepada pentadbir. Tanggungjawab guru yang ketiga ialah operasi keselamatan. Guru perlu menyimpan rekod kesihatan pelajar dan laporan kejadian. Guru juga perlu menjadi penyelaras komunikasi antara pelajar, ibu bapa dan pihak pentadbir. Pemantauan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah yang pertama ialah menilai semula sistem penyediaan makanan di kantin. Yang kedua, memberi latihan berkala kepada pengusaha kantin dan guru bertugas. Yang ketiga, melaksanakan audit tahunan keselamatan makanan. Penutup, program ini diharap dapat membentuk warga sekolah yang prihatin terhadap keselamatan makanan, berupaya bertindak sewajarnya semasa krisis dan mewujudkan suasana pembelajaran yang selamat, bersih serta sihat. Ini merupakan lampiran kertas kerja kami, iaitu ini merupakan surat rasmi sebagai jemputan kepada Pegawai Kesihatan Daerah untuk menjadi penceramah program pengurusan krisis keracunan makanan yang diadakan di Sekolah Kebangsaan Maras. Sampai di sini saja pembentangan kertas kerja kami. Sekian, terima kasih.